Sport Star Race. Jangan lupa Manchester United trip e-football. Macam tak percaya guys. Casemiro. Okay guys, jumpa lagi kita dalam channel Sports Tarik bersama saya Safi Salih. Okay, vlog kali ini saya nak tunjuk perjalanan saya dari KLIA ke Manchester United. Yeah, glory, glory, glory United. Okay, saya nak tengok Manchester United lawan Tottenham Hotspur dengan e-football, dengan geng-geng e-football. Diorang dah pergi sana. Saya tak tahu. Okay, jom ikut saya nak cari geng-geng e-football yang lain. Okay, stay tune. Dan korang kena follow, like, share dan subscribe Sports Tarik channel. Okay. Cara. Saya dah sampai dekat airport bersama dengan Azim. So kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi Balik kampung. Oh, balik kampung. Balik Kampung kita kat UK. Balik kampung dekat UK. Okay. So Manchester United. Stay tune guys. Yes. Kita dalam boarding room sementara nak tunggu naik flight ni. Dan kebetulan saya jumpa dengan atlet olahraga bangsaan negara kita. Sembang-sembang tadi, you all nak pergi mana? Nama? Kenalkan. Dubai. Nama saya Ahmad. Diorang nak pergi Dubai. Nama Ahmad. Dan acara lompat jauh. Dia ni kalau korang nak pergi, nak suruh lompat mana-mana, paling jauh pun suruh dia je lah. InsyaAllah boleh. Tak ada masalah. So pergi Dubai ni untuk apa? Untuk klarifikasi, untuk dapatkan kelayakan untuk Asia. Kalau Asia dapat pergi, Boleh pergi Nagoya bulan 10. so kita ucapkan good luck dan semoga berjaya, InsyaAllah. mengharumkan nama negara dan terus pecah rekod ke apa kan. InsyaAllah, amin. Kita nak pergi ke Manchester United. Korang jangan ketinggalan momen-momen saya, Azim, Edo Era. Okay, follow, like, share, subscribe Sports Tarik. Sport Star Race. Jangan lupa Okay. tengok perkembangan yang hok mana ada, boleh tengok Sport Star Race. Apa betul? Betul. Perkembangan, bukan perkembangan. Korang nak t-shirt ini yang saya telah sign, korang kena check info dekat sini. Good luck. Okay, kita dalam flight Emirates sekarang. AK. Bukan AK. Kita ada muka. Ada muka Okay, AK 343 ke Dubai dulu 7 jam. Boleh tidur ke tak boleh tidur. Sekarang pukul 1 pagi. Okay, nanti kita update bila sampai kat sana. Stay tune guys. Alhamdulillah, Manchester United kita sampai. Baru sampai. Alhamdulillah. Jom e-football Manchester United trip. Cuaca pun sangat sejuk ni. Oh, sejuk tu. 4 darjah Celsius. 4 darjah Celsius. So everything okay semua? Semua okey. So sekarang kita tengah tunggu bas untuk kita terus pergi ke hotel. Dan ini adalah suasana dekat Manchester United. Sejuk mat, sejuk. Manchester United trip e-football.
happens? We spray the pitch with this garlic. So lepas ni kita akan masuk dalam dressing room Manchester United. Ini tempat Ronaldo pernah duduk, Rio Ferdinand dan juga coach dia sekarang Michael Carrick. Macam tak percaya guys, Casemiro. Yellow. Kita dah masuk dalam dressing room apa? Kita dah masuk dalam dressing room. Ini adalah macam satu impian. Dapat tengok tempat Ahmad Bruno dekat situ. Ni Kunia. Follow, like, share, subscribe Sports Tarik. Sports Taris. Jangan lupa